Ui, tak boleh berdiri lama. Kat situ sebab apa? Tengah panas-panas ni, sedap makan shawarma ni. You all kena makan shawarma, okey? Okey, sekarang abang berada di mana pula? Abang Isa berada di peneram pop. Pop 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 pecah di mulut. Wow, kita tak viral, kita legend bosnya. Betul. Itu dia, bos. Kau nampak bos hari ni? Nak masuk dah. Bukan. Bos. Ni? Ni? Oh, ejen Melaka. Ejen Melaka. Okey, kalau nak peneram. Nah. Okey, so itu dah dia. Kita ada peneram pop kat sini. Untuk siapa-siapa kan, sebenarnya peneram pop ni dia macam dia macam klasik sikit tau. Dia makanan lama. Dia makanan lama tapi dikecil-kecilkan jadi comel-comel. Dia jadi comel-comel tau. Peneram pop ni jadi trend-trendy ni. Okey, untuk anda yang nak makan peneram dia murah je. 8 biji RM3. 18 biji RM5. 40 biji RM10. Nampak Murah-murah je peneram pop ni kak. Kak. Bawa kak. Saya nak belajar kak sikit ni kak. Sini kak. Saya nak bagi kak rasa dah. Cukup. Situ. Cukup ni. Bismillah, terima kasih. Okey, Duduk. nak rasa sikit tak adik? Duduk. Rasa taste. Firas duduk. Firas. Sedap. Taste, try. Duduk Firas. Duduk. Try. Try. Abang belanja. Nak lagi. Try, sedap. 8 biji RM3 je. Sedap tak? Sedap kan? Sedap kan? 8 biji RM3 je. 18 biji Sorry. RM5. Pemur je. Jatuh. Okey, adik, kita nak bagi adik pula try. Nah. Sedap, abang belanja. Nah, dik, sedap peneram. Sedap. Gigit manis tu, manis. Akak. Dia makan Adik ni akak kita pula. Ambil je lah satu, try. Dia tak suka manis. Okey, tak apa. Adik suka manis, mak suka manis. Okey lah tu. Adik nak try. Dia makan sayur. Try. Peneram pop. Okey, itu dia. Memang sangat sedap peneram pop dia. Okey, memang sangat legend. Ini legend sebenarnya. Makanan-makanan legend. Okey. So sebenarnya, okey saya letak sini dululah. Okey. Tu ada, okey. Okey, selain tu kita ada adik street food, okey. Adik street food ni ada jual yong taufu tau. Yong taufu, pisang goreng pun ada. Siapa petang-petang ni cari pisang goreng, ada pisang goreng kat sini. Ya Allah, ya Tuhanku, rezeki apa yang kau berikan padaku hari ini, ya Allah. Ni apa ni, pisang goreng pula. Terima kasihlah. Kan, macam manalah saya nak turun berat badan kalau macam ni makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya Allah. Bagi satu. Manguk ya. Satu Firas. Satu ekor satu. Ada. Sambal kacang dalam dia. Yang penting dia punya pisang ni ada sambal. Sambal kacang dia sedap. Tengok langup. Nyam. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapalah sedap sangat pisang sini. Itu letak situ, cecahkan dia. Macam tu cara dia. Ni apa ni? Sambal kacang. Pisang goreng. Adik nak tak? Cepat. Jom kita makan Lagi. Okey. Kita nak rasa pisang goreng ni dulu. Ya, Robi sedap betul. Bagi je. Sambal kacang ni macam rasa sambal sate. Ni kecap dia. Alhamdulillah. Ini nikmat yang Allah bagi ni. Allah telah tentukan ni semua ni. Saya dapat makan pula ni. Bismillah. Ya. Saya sebenarnya memang penggemar pisang goreng. Semua orang suka pisang goreng, betul tak? MC sampai terduduk dah ni.
Macam mana nak jalan dah ni? Ni yang kurus. Haa. Apa? Lihat terus lagi. Lagi saya kan? Ngesot belum lagi dia. Okey, kita ada adik seriput. Okey, kita akan berhenti dah. 5 minit lagi lah sebelum asar Okey, so kita ada atik-atik asma sate kat sini ni. Abang belum makan arang lagi. Okey, kita ada kopi parit buta. Okey, kita ada sosis bakar Thai kat sini. Okey. Air dia pun dah siap. Terima kasih dah puji saya handsome. Kan, tak pernah tak handsome saya ni kan. Okey. Sosis bakar Thai ada. Sangat sedap. Air balang RM4 ada macam-macam lah. Air coklat moist, honeydew, sweet corn, Ila Blue, Ribena Thai, Strawberry Lemon Thai, Ocean Blue, Lychee Thai semua ada. Okey, siapa nak makan sup panas? Antaranya nasi ayam dia, saya semalam dah makan. Sangat sedap. Kan, nasi ayam dia, coketiau dia sedap. Semua sedap lah. Nak makan padang pendengung semua ada kat sini. So, jom kita datang sini. Pak ramai-ramai dekat Grand Food Fest ada air dah siap dah ni. RM4 aja. Nak air apa, nak warna apa semua ada. Okey. Lanjut. Kita terus bersama dengan saya di booth Fresh Buah-buahan. Di Fresh Buah-buahan air balang kita ni ada by Rizkia. Kita ada apple asam boy, tembikar blender, lemon pudina, tea bunga, lychee. Ni lychee kang. Siapa-siapa yang cari lychee kang, dekat saya ni ada dia betul-betul depan Vivo ni, Aeon Kulai ni. Okey, ada lychee kang. Sedap ni. Okey? So ini dah semua makanan. Okey, sekali lagi saya akan sambung semula selepas asar untuk sesi promosi. Makanan, barangan-barangan istimewa, jeruk-jeruk, baju-baju semua belum promo lagi ni. Sekejap lagi saya akan jalan semula. Kita ada permainan kanak-kanak, kita ada supa-dupa gergasi, kita ada permainan semua. Dan malam ni jangan lupa malam ni kita ada persembahan selebriti kita, Shidi Data. Shidi Data akan ada malam ni. Untuk malam esok pula kita ada Chompi dan Apak Khalifah. Ambil. Kita bagi artis-artis kelas A punya. Okey, untuk anda semua, jom kita sama-sama relax dulu. Makan dulu, tenung-tenung apa yang nak makan. Boleh relax-relax bersama keluarga. Selamat datang semuanya. Terima kasih. Teruskan menjamu selera di Grand Food Fest 3.5. Jangan buat macam tu. Abang.